Assalamualaikum semua. Selamat datang bersama kami ke Armani. Tak tahu kenapa. Tapi ada macam-macam lagi. Selamat datang ke Blood Moon. Selamat datang ke Roblox dan selamat datang ke game bernama Blood Moon. Apa nama? Anomaly. Saya lupa. Saya akan letakkan nama terus tekan game tu kat sini lah. Okay, sebelum mula kita terus masuk lah. Personal authority for fulfill experience. Huh? Oh, okay. Dia kata tentang pakai music ni. Saya lupa nama dia sebab nama dia panjang tak dekat dengan Roblox. Saya nak sebut payah. Saya tahu Blood Moon tu, tapi game ni Anomaly. Game dekat Roblox. Nampak dia ada dekat dengan tengok tadi saya. Dia pun kena komen kat saya. Welcome to our hotel. Okay. We have prepared a suite for you. Okay. Rest to your heart's content. Okay. Make sure to obey the rules. Okay. The hotel has a strict no refund policy under any Hai! circumstances. Kenapa? Good luck. Tak ada refund ni. Dia kan tak ada refund ni. Kena sebenarnya ni. Kenapa campak macam tu kat saya tu Jangan campak macam tu kat saya Asal ni? Hotel 73. Read before sleeping. Tidur. Pakcik sebelum tidur. Bathroom master. Never sleep alone. Let guests into your room first. Knock. Bagi saya habiskan dulu lah baca. Hey, it's the front desk. Okay. You read that paper I left? Tak ada baca. So, keep your door locked tonight, yeah? Somebody's gonna knock. Don't open it. Just take a peek first. Peephole, the little camera, whatever. If they're talking weird, that ain't a person. Okay. So yeah, don't let them in. Just chill. Okay. Wait it out. Oh, and keep the curtain closed. If Kenapa? the window starts tapping, go check it. Quick though, don't take your time. If power cuts out, get to the breaker and flip it. Fast. Sudah. One more thing. Don't ever sleep alone. There's something in that bathroom. Wait for the others. Lah, saya main sorang. It won't touch a full room. Stay in your room. Don't die. You'll be fine. Dia kata jangan tidur. Tidur sorang. Anyway, sleep tight. Kinda hope I see you in the morning. Kalau saya hidup lagi lah. Habis lah. Okay. Bagi saya tengok baca ni kan. Ni. Bathroom mas. Aduh, bagi saya baca. Room. Process from you. I need to get inside. Saya tak kena baca lah. Tu message saya kata kan. Saya kena baca chat dulu apa dia. Jom. Okay, tak ada apa kan? Okay. Okay, tak ada apa. Dia kena baca boleh. Bagi lah ke dia masuk. Kata saya botak. Kenapa bagi dia botak weh? Saya daripada bilik saya kena. Kenapa saya perlu masuk? Kenapa masuk boleh saya tu? No, please tinggi. Jangan. Tu fikirkan lagi. Tolong selamat saya. Saya nampak apa yang dilakukan dekat sebelah pintu rumah bilik sebelah. Hey, your lights just tripped the breaker. You'll need to head out to the hall panel and reset it yourself. Go out and turn left and you will find the breaker box. I'm not doing it for you. Siap lah. Okay ni. Saya tak baca lagi. Dia kata ada sesuatu dia nampak tu. Nampak apa? Uish. Kenapa awak baca ni? Okay. Tapi ni polis ni. Okay. Bunyi air dalam ni.
Tolong selamatkan saya. Saya nampak. Saya tahu tengok apa yang terjadi kat belakang. Habis macam mana dia tahu? Jangan. Hoi. Oh, sudah. Huh, huh. Saya nak keluar dari sini tapi terlalu gelap. Boleh saya masuk? Wih. 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 Banyak-banyak orang saya tolak dah. Apa setiap kali saya tolak Okey. Okey lah. Thank you. Saya tu lah. Okey, sebaik. Ui. Betul-betul. Ni bilik air. Hantu bilik air. Bathroom, never sleep alone. Let guests into your room first. Don't knock. Not every knock is move. Check with sitter before opening. Sudah. Weh. Hah? Apa terjadi? Ada juga di ni. Macam mana nak buka kat sini? Oh. Okey. Saya kena cuci dulu. Saya tak faham lagi apa nak kena buat sebenarnya. Ush. Baik. Dah pun lah. You're still here. Memang pun. Wow. Okay. That's great. Most folks don't make it past the first night. Good for you. Apa? So, look, same deal as last night. Door stays Dia shut. kata tak ada sekat ramai yang keluar. There. Jangan percaya apa semua kat sini kat luar. It gets worse the longer you stay. Janganlah teruk selagi anak sendiri sini lagi teruk. You already know that, don't you? Awak tahu lah kan? Anyway, I'm not gonna lie to you and say you'll be fine. Saya tak tipu akan dari situ. Good luck tonight. Tapi good luck. Really. I mean it. Selamat berjaya malam ini. Betul-betul saya percaya. Tak boleh pukul benda ni. Ni kena bite bait tu kena pukul lah. Kena tu tengok. Okey. Let me in. Ini tak boleh. Yang ni memang tak boleh. Apa dia weh ni? You shouldn't do this. Ada tak boleh buat patut buat macam tu masa saya tanya elok-elok. Hei. Putar tangan. Masuk tik-tik tak ada semua ni sil lah ni. Asal pula. Baik, sama settle. Tolong, saya penat. Saya berlagi. Dah ke tangga. Okey, ke tangga. Bagai kita cek dulu semua tu. I know you still there. Saya tahu anda masih di sana. Wow, pop up ni setengah ramai. Tak ada apa kan? Ya. Elok sekali ya, kita tengok Saya tak boleh pusing. Hanya satu setakat ni zoom ke boleh. Satu kamera saja. Dan maksud saya tak tahu mana betul mana tak. Tak boleh pun. Okey. Apa lah. Terima kasih. Pagi ni saya keluar. Okey. Don't occur. Start daripada bukan manusia. Tengok cari visitor. Guna seka. Dengar sesuatu dekat dapur. Okey. Tidur. Jangan. Apa lu? Oh, member tu tadi. Lah. Siap lah. Cepatnya. Habis kan? Member terkeluar tengok dia buat je kotor lah. Cak, tengok dari situ lagi tengok Terang tengok dia. Uish. Siapa yang ketuk pintu tu? Benda tu lah. Ni.
door knocker. Not every knock is human. Check the whistle before opening. Tengok setiap. Uish. Uish. Asal bawa pedang tu parah weh. Dia ni emang kena reject. Aduh, yelah pelik-pelik je. Tengok ha. Tengok ha. Weh, pergilah. Sure. Dia pasal lagi dia. Okey. Uish, apa dia? Weh, Momon pun dah macam ni lah ni. Sebalikan ni, bukan mana ni. Dia sangat berbahaya, memang pun. Buka. Kita cuba tak ceiling sebelum kita keluar. Stay alert. Tu. Dah macam mayat dah tengok tak. Habis apa, sebab saya dah jumpa. Hari kita tak ada, cepat sangat. Biasa standard dia. Tidur mimpi. Saya masuk mimpi lah. Wake up. Macam mana wake up weh? You can wake up feeling wall again. Wow. Dia ada satu lah apa yang dia start kalau saya pilih. Tak ada pilihan. Saya akan dapat. Dia mesti dia ada di ni. Labah-labah tu memang bahaya. Tengok benda pelik je labah-labah. Tengok tak ada subtitle lagi. Maksudnya okey lah tu. Tengok dia ni. Macam mana saya nak sumbat balik dalam tu? Tak suka dia tengok saya macam ni tak. Tak sumbat balik je. Jam sekali kawan. Spider 5 spider. Kena spare saya tak makan tu hari ni. Kalau boleh anda bagi 190, saya tak makan lagi tu hari ni. Saya tak makan lagi. Dalam ni lah. Why are you reading this? Meow. Ada buat boleh dia. Dia minta makanan aku. Okey. Dia kata tak makan lagi. Boleh lah. Thank you. Saya akan ingat jasa anda. Masuk balik. Saya nak sumbat balik tak boleh. Okey. Lampu bilik saya tu. Tu kaya boleh masuk saya dengan anda. Macam mana saya nak pukul benda tu? Cek jom. Uish, ni a room. Ada iklan pakai weh. Macam mana saya nak tutup ni? Tak boleh tutup pula. Sini. Okey. Tak boleh pukul ke? Okey, boleh masuk. Terima kasih, saya tidak akan buat bunyi pun. Ni apa tu? Engkau apa tebal? Tidak selesa. Cepat je saya buat kerja. Sampai dah 5 hari ni. Sudah. Okey. Tak ada lagi, saya tak dengar lagi bunyi tingkap tu. Tak punya apa-apa pun. Kalau dah ketuk lah. Asyik minta duit dia ni. Tak ada bagi saya, tak ada pun dulu.
Malam keempat dah ni. Saya tak tahu apa saya buat salah sekarang ni. I think there might be something translucent walking around in the hallway. Saya nampak. Keep an eye out. Okey, saya perlu duduk sini sampai dengan seseorang sebelum tempat ini selamat. Ada solution. Ada benda satu berjalan. Dia ni ke? Uish. Oh lah. Pakcik ni weh. Pakcik ni weh. Senang ke? Tolong, saya perlu duduk bersama dengan seseorang sampai tempat ini selamat. Tak ada je. Kami bukan seorang. Yelah, memang bukan seorang tengok. Ni pun tengok saya. Saya ada teman dia seorang ni. Saya pun tak tahu kenapa dia jemuk saya. Saya pun tak tahu kenapa dia nak apa saya nak. Tapi silap saya jugalah. 3 orang, 2 orang tak ada saya tolak. Okey, dah tu punya ketuk dah. Saya tak tahu. Okey. Jangan buatkan saya tunggu di sini bersama dengan benda tu. Apa ni? Benda apa? Sudah. Sudah. Wush. Sudah, wish. Alah, apa upgrade? Macam mana saya kena hack saya punya? Okey, betul lah. Pakcik ni boleh masuk. Boleh macam mana masuk? Alah. Okey, jom. Dia kata nak tak? Huh? Sudah. Weh. Aduh. Siapa kau masuk, oi? Oi. Wah, sudah. Sudah. Anda perlu cek lagi. Lah, habis yang tu je. Apa saya cek dah kau tadi? Tak ada apa weh. Okey, itu je kot. Terima kasih kerana semua tonton live ini. Kalau ada kata untuk live subscribe, terima kasih. Blood Moon. Terima kasih. Jumpa lagi, Assalamualaikum. Bye.